Hai runners, Nas nak share dengan korang iaitu tentang mental toughness lah, tentang korang punya kekuatan mental korang. So bila nak lari jarak jauh ni, mental korang kena dah dicabar ketika training. Bagi Nas yang dah dalam beberapa tahun melibatkan diri dalam jarak jauh ni, korang semasa training tu, korang kena training melebihi event yang korang masuk. Contohlah kan, kalau korang nak masuk event 30km, korang training 60km, korang dah buat double dah, ataupun dah lebih sikit, tak apalah. Dan juga korang kena cari circle yang betul-betul positif, yang betul-betul supportive. Sebab bila Nas fikir balik kan, Nas punya geng-geng yang dahulu, Nas sangat-sangat bersyukur sebab Nas punya geng-geng yang dahulu tu adalah orang yang memang positif, memang supportive. Kalau kita lemah ke, kalau kita jatuh ke, dia tetap bagi semangat. So bila kita punya circle tu kan, kita punya circle tu bagus, positif, kita akan rasa vibes tersebut. Kita akan rasa macam, ya aku tak boleh ni, member aku boleh buat tak, aku tak boleh buat. So dekat situlah training slowly but surely your mental toughness. Korang akan rasa kena menangis, korang akan rasa macam nak give up, korang rasa macam dah tak ada harapan. Cumanya dekat situlah korang rasa macam korang boleh buat lagi sebenarnya, korang boleh push lagi. Tak apalah, kali ni korang merangkak pun merangkak lah. Sampai kan Nas sangat bersyukur sebab circle Nas ketika tersebut, Nas dapat circle yang bagi semangat. Okay, dia taklah terlalu positif, maksudnya dia sampaikan menutup kesalahan kita, cumanya dia akan bagi kata-kata supaya kita tak mudah give up. Sebab Nas tengok orang-orang yang ultra marathoner ni, kebanyakannya mental dia memang strong lah. Setakat-setakat yang larian jarak pendek ni, ataupun setakat-setakat larian bukit yang rendah ni, bagi dia is normal. Okay, so kalau korang nak jadi orang yang mental kuat, korang kena ambil cabaran yang kuat, tetapi ditemani oleh circle yang positif. Itu bagi Nas lah. Memang korang kena ada circle. So mental toughness memang kena disokong oleh circle yang bagus. So korang nak cari circle tu memang susah. Nak capai satu level circle yang positif tu adalah proses yang dah menguatkan dah mental korang. Okay, so lepas korang training pula, korang pergi training kat mana-mana, itulah lagi menguatkan korang punya mental toughness korang. Korang jangan risau. Semasa korang training bila jarak jauh ni kan, korang akan ada ataupun kenalan-kenalan korang lama korang. Okay, dia akan argue lah, ataupun dia akan wonder, kenapa training lebih-lebih sangat? Kau buat apa? Kau training dapat apa kan? So that's why bagi Nas, orang kena jauhkan diri, ataupun lagi baik korang buanglah circle-circle yang tak memberi kata yang cantik, positif ni kan. So korang sendiri akan jadi down, korang sendiri akan rasa macam lost. So korang kena cari circle yang baru, circle yang positif, supaya korang akan rasa terus semangat. Okay, so dekat situlah baru korang rasa macam patutlah kan. Kita akan tengok orang yang mental toughness, orang yang memang ada mental yang kuat ni, geng orang tak ramai. Geng orang ni memang kecil tetapi power. So korang nak jadi orang yang hebat, orang nak jadi orang yang somebody, memang korang kena cari orang yang pilih jalan yang susah. Okay, so korang kena pilih jalan yang susah, training yang susah, supaya korang dapat jadi diri korang yang special, yang tak ramai boleh nak buat, yang tak ramai boleh nak bertahan. So nak training ultra marathon, korang memerlukan mental yang kuat. Dan mental yang kuat juga dibantu oleh skill yang positif dan supportive. So thank you. Jumpa lagi korang pada lain hari. Assalamualaikum.